Hello, wahai Kofeyas atau peminat anime, apa khabar? Hari ni saya nak bahas anime yang bernama dia, nak sebut nama dia apa Kejap, biar videonya sebut lah. Dengan Makoto Shinkai, Little Kimi no Nawa dan The Garden of Words. Satu lagi anime garapan Makoto yang menang. Ya, ada dua anime, tapi saya akan bahas satu anime saja. Ya, dalam bahasa Jepun saya tak boleh sebut sebab terlalu pelik. Jadi saya akan sebut dalam bahasa Melayu. Gadis awan kot, ataupun gadis langit. Tapi saya panggil gadis hujan je lah. Ya, kalau gadis hujan lebih sesuai sikit. Di mana dia berceritakan seorang perempuan ni, dia tunggu ibu dia bangun daripada koma. Tapi akhirnya, ibu dia meninggal. Tapi tak, sebenarnya dia tengok tingkap, dia nampak cahaya. Dia nampak pintu gerbang Jepun lah, dalam macam simbol agama Jepun, yang tak jadi agama rasmi, yang tak popular di semua negara. Ya, walaupun Jepun ada agama tulen, tapi tak jadi agama rasmi. Malah tak jadi agama, malah tak popular di semua agama pun. Ya, sebab agama mereka tidak popular, jadi mereka dianggap negara yang tidak ada agama. Itu saya tak tahulah betul ke tak. Sila komen kalau tahu. Untuk tu saya dengar akan ada cerita orang Jepun. Ya, akan ada orang Jepun ni ambil banyak orang India, ya, bekerja kat sana sebab jumlah populasi dah berkurangan. Ya, jadi kat kampung. Sebab pasal kampung Jepun, saya selalu tertanya, kenapa orang nak sangat ke Tokyo tu? Ya, ini menceritakan tentang budak lelaki yang nak pergi ke Jepun, budak lelaki nak pergi ke Tokyo. Tapi malangnya dia baru sedar, hidup kat Tokyo ni memang susah. Bukan saja susah, malah tak banyak orang baik, tak banyak orang pelamah, tak banyak orang sopan. Ya, tak semua orang Jepun tu baik dengan orang kampung. Ya, itu salah mereka sendiri. Patutnya balik kampung je, tapi tetap nak duduk situ juga. Salah dia sendirilah. Tetap nak duduk situ, biarkan bandar tu tenggelam. Ya, tak heranlah dia lebih pilih selamatkan orang yang dia cinta daripada bandar. Kalau saya lebih pilih Kuala Lumpur hancur daripada hidup susah. Ya, kenapa? Ya, sebab bandar Kuala Lumpur tu sempit, besar, tapi ya, udara tak senang, orangnya masak tak sedap, lepas tu berlagak sombong pula tu. Ya, jadi saya tak peduli sangat dengan Kuala Lumpur. Okey, sekarang ni kita cakap pasal anime gadis hujan ni. Gadis hujan ni dia selalu berdoa akan hujan tak turun. Akhirnya Makoto, karakter utama dia pun jumpalah gadis ni. Ya, dia sebenarnya tengah buat novel digital je supaya popular. Tapi malangnya, ya, kat Jepun tu bukan senang nak cari, dekat Tokyo tu bukan senang nak cari kerja apa tak lagi dia masih sekolah menengah. Lebih tepatnya sekolah menengah rendah lah. Jadi ya, hidup kat Jepun tu banyaklah bandar maksiat. Hal-hal maksiat macam, ya, perempuan ni, gadis hujan ni ditawari untuk jadi perempuan pelacur. Cuba bayangkan, masih sekolah menengah rendah atau sekolah menengah dah jadi pelacur. Ya, itu benda biasa lah kat Jepun. Jadi untuk tu, pastikan anda tak tengok anime macam ni. Ya, pastikan anda tak pergi Tokyo, sebab Tokyo adalah bandar yang teruk. Okey, jadi kalau orang India kerja kat Tokyo macam mana? Biasa-biasa je, sesuai lah dengan sifat orang India. Ya, confirm Tokyo akan jadi macam India lah. Yang saya dengar banyak lah orang Jepun nyanyi lagu India lah, lama dalam bahasa India lah, lepas tu buat filem macam India. Ya, sejak mereka tukar budaya ni, itulah sebab saya nak bahas ni punya anime. Sebab saya rasa sesuai dengan cerita orang India yang akan bekerja kat Jepun. Okey, sebab pasal tu kenapa orang Jepun tak berapa gembira, sebab ya, kita tahu makanan dekat India tu kotor. Macam ni, nak letak garam dia tak perlu ketiak. Macam mana tak jijiknya, celok ni kari dengan tangan, apa tadi api dia masih menyala. Cuba bayangkan, ada kalau kat sana. Okey, saya harap itu tak jadi. Bye bye.